Hai, selamat pagi. Salam sejahtera murid-murid. Pada hari ini cikgu akan ajarkan kamu pendidikan jasmani tahun 4 unit 1 Gimnas Gemilang. Okey, pada hari ini cikgu akan ajar cara untuk melakukan pusingan roda ataupun cartwheel. Eye on Malaysia. Okey, kita berpusing 180 darjah ke kiri ataupun ke kanan. Okey, jom kita lakukannya. Baiklah murid-murid, dalam pusingan roda ada 6 langkah ataupun 6 steps. Okey, langkah pertama, kita hendaklah luruskan badan, berdiri tegak dan tangan di sisi. Okey, langkah kedua, buka kaki kiri ataupun kaki kanan dan depakan tangan kanan dan kiri macam ini. Ini step 2. Okey, step 3, langkah 3, kita pusing ke kiri dan letakkan kaki tangan kiri di bawah dan angkat kaki kanan ke atas. Okey, macam ni. Step 3. Okey, langkah 3. Langkah 4, kita pusing macam ni. Dan langkah 5, kita mendarat dengan satu kaki. Okey, sama ada kaki kanan atau kaki kiri. Kalau kita pusing ke kiri, kita mendarat kaki kanan. Kalau kita pusing ke kanan, kita mendarat kaki kiri. Okey, itu langkah kelima. Dan langkah keenam, kita pusing semula ke hadapan dengan meletakkan kaki kiri. Okey, kita pusing semula. Kita tadi sudah mendarat dengan kaki kanan. Langkah 5, langkah 6, kita pusing menghadap ke hadapan. Okey? Okey murid-murid, sekarang cikgu akan tunjukkan contoh bagaimana cara untuk melakukan pusingan roda ataupun cartwheel yang dinamakan Eye on Malaysia. Okey? Lihat dengan betul dan cuba lakukannya di rumah bersama ibu atau bapa kamu. Okey? Tonton dengan teliti. Okey, sekali lagi. Berdiri tegak, depakan tangan, buka kaki, jatuhkan badan, angkat kaki kanan, pusing, mendarat, berdiri tegak. Okey, cikgu buat lagi sekali. Perhatikan dengan betul. Okey, boleh murid-murid? Baiklah, cikgu harap semua murid dapat melakukannya di rumah dengan baik. Kita jumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Bye!